Inara, anak yatim yang tinggal bersama ibunya, setiap hari melangkah ke sekolah dengan tenang, membawa dunia kecilnya di belakang senyuman. Langkahnya perlahan, di antara riuh sekolah dia memilih diam, menyimpan dunianya sendiri. Dia berjalan sendirian, bukan kerana lemah, tetapi diam adalah caranya memahami dunia. Langkahnya sunyi, tapi hatinya penuh cerita yang jarang diceritakan. Dan di sinilah sasiah seorang guru diuji, guru yang baik melihat lebih daripada buku latihan. Mereka membaca hati yang tersembunyi, walau murid itu tak pernah berkata apa-apa. Sebab kadang-kadang satu guru yang sudi memahami boleh mengubah seluruh perjalanan seorang anak seperti Inara. Assalamualaikum cikgu. Minta maaf saya dah terlambat. Kejawab mana? Saya minta maaf cikgu. Saya Mari sini. Kenapa kosong je ni? Oh, buat apa kat rumah? Sebab semalam saya alasan. Okay, hari ni saya nak minta pelajar yang buat soalan saya kat depan ni. Okay, yang pertama saya nak suruh Hanan buat. Depan. Okay, betul tak di kelas? betul. Pandai, tepuk tangan. Okey, yang kedua saya nak Inara buat. Dah siap cikgu? Betul ke tu? Ambil kalkulator ni. Kira balik. Jawapan dia sama. Apa yang betul macam ni nya? Hanan jawab. 18, cikgu. Berapa? Tulis. Tulis sekarang. Dah bagi kalkulator pun salah. Assalamualaikum Cikgu Aisyah. Waalaikumsalam Inara. Saya nak tanya pasal kerja semalam saya tu. Saya belum siap. Okey. Mana kau nak cakap dengan saya?
Okey, kita bincang nak meja sana. Inara dah makan ke? Belum lagi cikgu. Kenapa belum makan lagi? Kau waktu rehat. Tak apalah, saya dah kenyang. Tidak apa-apa. Nanti kita makan sama-sama. Okey cikgu. Sebenarnya Inara nak cuci cikgu. Ada apa nak beritahu apa? Saya sebenarnya nak cuti kat cikgu. Waktu yang saya tidak rasa sama. Kau okey ke? Sebenarnya saya selalu bangun awal untuk mak meniaga. Lepas tu dah minta apa cikgu? Cikgu tak pernah bagi peluang ke saya untuk saya bercerita. Jadi apa lagi yang membuat awak tinggal sekarang? Awak cerita-cerita je apa-apa nak cerita-cerita. Yang buat saya paling sakit, mungkin cikgu bandingkan saya dengan pelajaran. Saya buat tapi saya buat harapan saya hilang. Saya hilang semangat saya dan saya pun Aku berbanding dia. Andai kau menolak cintaku, biarlah aku simpan perasaan ini darimu. terima kasih cikgu sudi masalah saya. Sama Inara. Pasti kalau ada apa-apa awak cerita je dengan saya. Boleh? Mana cikgu? Cikgu Siti, sebenarnya hari ini saya nak mesyuarat tentang ketersikan pelajar. Jadi saya perhatilah kelas Cikgu Siti ni nama Inara ya. Ada nama Inara? Ada seorang. Jadi saya perhatikan dia. Jadi cikgu tahu ke pasal dia? Saya macam tak tahu sangat. Saya baca pelajar ni. Jadi saya nak ajak cikgu kita ke rumah dia. Kita tengok keadaan dia. Boleh ke cikgu? Boleh. Agak-agak ni bila kita nak pergi? Okay, petang ni kita pergi. Sekali dengan orang tua dengan pilihan semua. Setiap kepingan kerepek yang disusun bukan sekadar rezeki tetapi mata pencarian agar Inara dapat ke sekolah dan suatu hari nanti menjadi seperti anak-anak lain yang berjaya. Tangannya tak pernah berhenti, bukan kerana penat tetapi kerana hatinya tegas, yakin pengorbanan hari ini akan membuka jalan untuk anaknya mengubah nasib keluarga mereka. Rasanya dah betul ni rumah Inara. Jom kita pergi tengok. Tu macam dah mak Inara tu. Assalamualaikum, nak tanya. Ni rumah Inara ke? Betul. Kenapa ya? Ni siapa? Okey. Assalamualaikum Puan. Boleh saya bercakap sikit? Kenapa yang duduk? Makcik dah lama ya niaga krepek-krepek ni? Dah lama dah niaga ni. Niaga kecil-kecilan je daripada ayah dia meninggal. Kiranya Inara bantu jugalah ni niaga ni. Inara bantu saya daripada saya start jual lagi. Kenapa ya cikgu? Bukanlah saya nak jumpa ni nak bercakap sikit. Kami ni cuba tengok kebajikan pelajar dan kami tengok Inara ni antara pelajar tersenarai. Jadi Cikgu Siti ada nak cakap sikit dengan makcik. Saya nak balik dulu ni sebab nak ambil anak dulu. Tak apa. Okey. Kak, saya datang ni sebab Inara ni tidaklah bermasalah tapi adalah sedikit-sedikit tu macam saya nampak dia macam ada masalah. Saya datang ni untuk nak tanya Kak. Tapi Inara ada ke? Inara ada je. Saya panggil. Inara? Ya ibu. Datang sini kejap.
saya Nurul Jauharah binti Ahmad memegang watak sebagai Inara. Berdasarkan kisah ini, apa yang saya dapat kupaskan ialah guru memainkan peranan penting dalam menjadi contoh yang baik. Contohnya, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik. Hal ini kerana setiap murid akan sentiasa memerhati dan meniru tingkah laku guru. Oleh itu, segala perbuatan guru, tingkah laku guru yang baik boleh membantu murid membesar menjadi individu yang berakhlak mulia dan berdisiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahidah binti Zulkifli memegang watak sebagai Cikgu Aisyah. Dapat dirumuskan dalam drama ini bahawa pengajaran sebagai seorang guru yang baik adalah guru yang menanamkan rasa percaya dan yakin terhadap anak muridnya dalam pelbagai hal. Hal ini akan dapat menjadikan anak muridnya berani untuk mencuba perkara yang baharu dan tidak akan takut pada kegagalan. Ingatlah, rasa percaya dan yakin seorang guru dapat meningkatkan semangat dan motivasi kepada anak muridnya pada waktu akan datang. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Iman binti Muhammad Zaki, memegang watak sebagai Hana dan juga ibu kepada Inara. Pengajaran yang saya dapat kupas daripada video ini ialah seorang guru yang bertanggungjawab. Seorang guru yang bertanggungjawab bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin dan menyokong murid dalam pembelajaran mereka. Guru seperti ini memiliki sifat yang peka, adil dan memahami perasaan pelajar. Sikap bertanggungjawab seorang guru memberikan keyakinan dan motivasi kepada pelajar untuk terus semangat dalam pembelajaran mereka. Oleh itu, guru yang bertanggungjawab bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menunaikan amanah untuk menjamin masa depan anak-anak murid mereka. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Sabri, memegang watak sebagai Cikgu Siti. Pengajaran yang dapat saya kupaskan berdasarkan kisah ini ialah menjadi seorang guru bukan sekadar hanya mengajar di dalam kelas, tetapi membentuk jiwa dan masa depan pelajar. Setiap tindakan, perkataan dan cara kita melayani murid mungkin akan memberi kesan yang mendalam, sama ada baik atau buruk. Pelajar yang sering diabaikan mungkin akan berasa diri mereka tidak lagi berharga. Mereka mungkin hadir ke sekolah, tetapi semangat mereka tidak lagi hidup. Mereka kan belajar bukan kerana ingin tahu, tetapi kerana takut. Jadi, biarlah setiap senyuman, teguran dan nasihat menjadi sebab seseorang anak kecil itu berani bermimpi dan percaya pada diri sendiri. Jadi, itulah erti sebenar menjadi seorang guru yang sejati.